Okey. Okay, jom kita tua rumah siapa? Cik Su. Jom kita tengok kebun. Durian. Ini sebelah ni masih ada lagi lah ni. Ya. Baru nak jatuh. Oh, okey tu. Okey cik. Hah? Oh, rambutan. Hah? Kak Nana. Ambil yang bawah tu ambil. Ya, dapat. Kau tak boleh buat video ni. Dah adik. Mak dah. Jom. Let's go. Nak makan. Dia boleh tak aku dah pakai helmet dia. Lantas bawah. Tu ah, tengok tu. Oh tu. Oh, besar. Tak jatuh. Kita tua kebun ini ha. Ini pokok dia. Ha. Mana? Zara kat mana ni? Rumah siapa? Rumah siapa ni? Cik Su. Oh Cik Su. Kita tengok buah apa ni? Buah apa ni? Ha? Durian. Okey. Kita tengok buah durian. Tu. Buah durian. Dia gagah-gagah. Kecil dulu. Oh. Mana ada satu jalan ni kat ujung tu. Tu. Tu luruh tu. Oh, dia gigit tu. Pulas-pulaskan. Dia kalau yang cantik tu yang jenis bulat tu. Maksudnya tak boleh makan lah ni. Sebab tak masak lagi. Kiranya dia tak matang lagi tapi dah jatuh. Oh. Macam ni, kalau tengok apa tu namanya macam ni kan, maksudnya dia pulas-pulaskan. Kalau yang cantik tu yang kalau yang cantik tu yang kalau dia punya tangkai tu bulat kan. Tengok ni monyet. Ada lagi rasanya. Monyet buat. Tak ada dah. Oh, sana tak ada dah. Yang itu pokok durian juga. Tapi dah pokoknya dah buahnya tak dah. Tak ada. Berapa adik? Tanah ni sampai belakang tu kan. Sampai belakang sana. Tu kan ada jalan kan. Sampai belakang tu ada sungai. Adik, tengok. Fika kat mana ni Fika? Ha. Fika kat mana ni? Ha. Fifa apa? Fifa pula. Cakap, Fifa kat mana ni? Ha. Apa? Dah tertutup dengan pokok-pokok hutan. Ada sungai? Belakang ke? Nampak tak ada pokok kelapa sawit kat belakang? Ya. Kat belakang. Durian. Nampak pokok sawit belakang. Sini kan. Nanti hari duduk sini kan. Bulan 3 duduk sini kan. Di sini. Tu yang kecil lagi tu. Tapi musang Tak berbuah. sikit lah. Ha. Di sana ada pokok jambu ibu tanam. Pokok jambunya tak buah. Tak buah. Ini pulasan. Pulasan? Oh ni pulasan. Oh ni buah pulasan. Oh. Masak dia. Tengok tu. Ni pulasan. Pulasan ni dia macam rambutan lah. Ha. Saya cik ambil hok ada atas tu nampak macam tu. Ambil. Fika ambil cepat. Ambil. Cepat. Ada ambil yang masak, ambil yang masak.
Ambil yang masak. Ambil yang masak. Ambil. Cepat, Dik. Aduh. Ambil. Mana? Ambil, Dik. Cepat. Ambil. Ambil. Cepat. Pegang kuat. Ambil. Oh, semut lah. Oh, bunyi cat. Bunyi cat. Hai, getah tu. Semua. Dia kena letak dulu. Ya Allah. Pincit, bukan pusing, pincit. Apa? Bukan pusing. Ni. Boleh tak? Tadi. Kena tekan habis. Pusing. Ah. Kita biasa kaki buluh je. Apa gelar tu? Boleh. Teruskan usaha. Ni, pas tu. Atas tu. Lain. Nanti boleh. Okey. Adik. Adik gimana ni? Fifa. Apa jalan? Jalan cepat. Mari, Dik. Apa? Cepat. 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 Okey, petik. Jadi petik. Petik. Ambil. Petik. Tengok sana. Petik. Petik buah tu. Petik buah. Tarik sikit. Ya, dapat. Gigi tak dekat baldi tu. Ini dia suka rambutan. Besen tu. Ya. Ayah naik atas pokok tu. Tolong. Okey, letak sini. Letak sini adik. Sini Yusof. Wow. Petik. Mana Fika? Atas kan, dia buka atas kan. Seorang kutip batu, seorang tu kutip rambutan. Fika. Merahnya muka. Habis apa? Sampai dalam kereta. Masuk. Alah, lupa buat kucing ni. Sampai kucing. Woi, dah makan dah kat sini. Rasa buah fresh. Sedap. Oi, Buang kat situ. Dia minta apa tiwang ambil gunting. Jadi dekat belakang ni tak ada ke bu? Ha? Kat belakang ada ke? Apa? Gunting yang tu. Wow. Nanti semua sini nak lagi ke? Main batu dah ni anak-anakku. Adik-adik makan dengan tupai dah. Tak apa, taruh sini, letak situ. Tak apa. Taruh je. Buang. Dekat. Mana ajak? Cukup kayu. Banyak tak? Ada banyak lagi tak? Sini
Banyak lagi tu. Tak ambil semua. Tak ada orang. Tak, kalau tak, ini nanti nak ke atas sini pula. Cukup lah kot. Dah. Dah bakul dah penuh. Ada orang kat atas tu. Cakap mai apa kucing tak? Tahu. Habis Fifa kena pergi dulu lah ni. Aduh. Papa tak nak lalu pa. Adik. Kaki tersekat tu. Ada atas ni, atuk ke atas. Atuk ke atas. Atuk ada kat atas. Adik. Adik. Tak nampak dia. Tak nampak. Buat. Laju makan daripada ambil. Mana? Dalam apa yang ada orang. Fifa.